Okey, seterusnya bahagian B nombor 2A. Okey, berikut merupakan perbualan antara penjual Azin. Okey, yang ni saya guna berapa biji nanas untuk membuat jus nanas. Dia tak cakap berapa nilainya dalam nombor, dia cuma cakap beberapa. Okey, tak apa, faham? Ni pula ada 65 nanas dalam kotak itu pada mulanya. Sekarang tinggal 41. Tu faham tak ceritanya? Boleh faham ceritanya tu? Faham. Okey, ceritanya adalah asal dia ada 65. Ya. Betul? Digunakan beberapa. Tinggal 41. Digunakan tu maksudnya tolak ke tambah awak rasa? Tolak kan? Okey, jadi maksudnya ialah 65 tolak beberapa yang kita tak tahu ni sama dengan 41. Tapi oleh kerana dekat sini dia katakan huruf K, maka kita akan gantikanlah dengan K. Maksudnya 65 tolak K sama dengan 41. Itu ayat matematiknya. Okey. Boleh? Okey. So seterusnya dia suruh cari nilai K. Okey. So 65 tolak K yang kita tak tahu beberapa ni sama dengan 41. Okey, cikgu nak fahamkan dulu apa dia ceritanya. Ini asal dah diguna, tinggal. Okey, cikgu nak tanya, 41 ni dia berasal daripada sini tak? Ini asal 45 ni tinggal ni dia berasal daripada mana? Daripada mula tak? Asal tak? Kan? Tak? Jadi sekarang maksudnya dalam 65 ni yang tinggal 45. Maksudnya aku kena asingkan dulu 45. So bila asingkan tu maksudnya ialah tolak. So 41 tolak kan? So jawapannya 42. So 65 tolak 24 sama tak dengan 41? 65 tolak 24 41. Sama. Jadi nilai K itu ialah 24. Okey, boleh? So lagi sekali awak kena faham apa maksud cerita ni. Okey, lagi sekali cikgu cuba terangkan dengan cara yang baik yang supaya awak faham. Okey. Ada semua 65. Ada semua 65. Okey, slowkan. Okey, ada 65 semua. Digunakan. Tinggal ini. Jadi 41 ni sebenarnya berasal daripada sini. Jadi kita asingkan dulu 45 ni. 41 ni. So kita asingkan 41 ni. So bila kita asing maknanya kita buat operasi tolak. Itu yang dapat 24. Okey? Itu saja. Alhamdulillah.